Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam transformasi pendidikan Pahang. Yang dihormati Ketua Pengarah Kanan TMK, Tuan Haji Muhammad Suhaidi bin Haji Muhammad Nordin, daripada unit TMK Sektor Pembelajaran JPN Pahang, Barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembelajaran, Barisan Ketua Penolong Pengarah dan juga Penolong Pengarah Jabatan Pendidikan Pahang, Barisan Timbalan PPD Sektor Pembelajaran daripada PPD seluruh Pahang, Barisan SIC Plus, Barisan Penolong PPD daripada PPD seluruh Pahang dan juga semua hadirin hadirat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan talimat kita pada petang ini, eloklah kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, jadi saya akan teruskan talimat kita walaupun kita ada lebih kurang dalam 27 orang, tapi saya akan rakamlah dan untuk disebarluaskan, memandangkan masing-masing mengejar masa sebab sepanjang pun kita ada talimat lain pukul 3.30. Okey, untuk petang ni sebenarnya kita lebih fokus kepada nak bagi maklumat sajalah berkenaan dengan apa yang ada dalam modul TMK yang melibatkan semua mata pelajaran di sekolah rendah. Mungkin ada yang dah tahu dan mungkin ada yang belum tahu. Sebenarnya modul TMK ni dah dilaksanakan bermula pada tahun 2017 lagi lah di bawah BPK dan disambung di peringkat sekolah dan dilaksanakan oleh saya di JPN bermula pada tahun 2023 lah selepas saya pegang modul TMK ni di unit TMK. Jadi sebelum kita meneruskan talimat saya akan menyempurnakan ucap tamu daripada Tuan KPPK, Ketua Penolong Pengarah Kanan unit TMK Sektor Pembelajaran JPN Pahang, Tuan Haji Muhammad Suhaidi bin Haji Muhammad Nordin untuk memberi sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan. Haji Suhaidi agak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih Cik Fahmi Zuan selaku PIC untuk modul TMK Negeri Pahang. Yang dihormati sahabat saya nampak tadi ada Cik Zul, Khairi KPPK TVET, seterusnya Cik Abdul Syamil ada daripada JPN, kemudian Timbalan Pembelajaran PPD Seluruh Pahang, SIC Plus dan semualah yang terlibat dalam talimat untuk modul TMK pada hari ini. Jadi pertamanya terima kasih kepada semua dapat bersama pada petang ini untuk kita sama-sama ini ulang kaji lah ni ya sebenarnya. Kerananya perkenalkan dengan elemen TMK ni dah lama sangat dah ni. 2000 apa tadi Fahmi? 2017. Ya, 2017. Ada 2017 tadi ya. Dah bermula dah elemen ini. Ataupun kita panggil sebagai modul lah. Modul TMK. Dia dalam modul, dalam elemen merentas kurikulum lah. Elemen TMK kan. Betul. Jadi bermakna subjek TMK di sekolah rendah ni dia tak ada subjek ya. Dia dah masuk dalam semua subjek-subjek yang lain. Sebab tu kehadiran tuan-puan yang mana di peringkat PBD, di peringkat sektor, kita harap bersama untuk kita kena tengok semula dah. Dia sebab TMK ni dia macam dah dilupakan untuk di sekolah rendah. Jadi sahabat-sahabat yang ke sekolah, subjek-subjek yang ada, SIC Bahasa, SIC TVET, siapa lagi? SIC bidang tak kisahlah. SIC ke, pegawai sektor ke,
bidang-bidang yang ada semuanya untuk sekolah rendah ni ada terlibat dengan TMK. Sebab dalam BM ada elemen TMK. Dalam sains ada elemen TMK. Jadi bermakna semua terlibat dalam TMK ini. Cuma sekarang ni untuk peringkat kita, kita nak memantau lah, kita nak melihat pelaksanaan itu. Cara yang kita laksanakan ialah menggunakan dashboard kita lah. Dashboard TMK Pahang dikendalikan oleh Cik Fahmi lah sebagai adminnya. So bermakna dalam dashboard ini rasa-rasa tuan-puan dah lihat ke belum? Saya tak pastilah. Tapi rasa dah lihat dah dia punya dashboard ni kan. So peranan masing-masing berbeza mengikut kapasiti lah. Pagi tadi kita bersama dengan pihak guru besar, peranan mereka ikut pada kapasiti mereka. Jadi peringkat petang ini bersama tuan-puan PPD, peranannya ada sikit berbeza. Tuan-puan tak terlibat secara langsung dengan guru PDP mengajar, tetapi kita lebih kepada bidang pengurusan dan kita lebih kepada kita nak lihat untuk pelaksanaan itu di peringkat daerah. So tuan-tuan di peringkat daerah, cara nak melihat, nak memantau, melaksana kalau pergi setiap sekolah ni mungkin satu benda yang kebetulan lah. Kalau tuan-tuan pergi ke sekolah untuk lihat apa nama subjek tuan-puan, boleh jenguk-jenguk lah sikit tentang elemen TMK itu. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok secara menyeluruh, boleh buka terus dashboard. Okay? Buka dashboard, tuan-tuan boleh tengok macam mana pelaksanaan di peringkat daerah masing-masing. Sebab dalam dashboard tu ada semua subjek yang ada elemen TMK dalam itu. Contoh pada tahun kita mula 2024 itu. 2024 dashboard itu ada sekolah isi. Memang kita lihat cantik lah 100% untuk pengisian dashboard lah. Tetapi pelaksanaannya itu dia gini sebab kalau ikutkannya setiap subjek isi barulah kita dapat dia punya 100% tu. Tapi kalau katakan sekolah tu dia isi satu saja subjek, kata contoh matematik isi. Jadi dalam sistem tu dia akan kira dah laksana. Jadi 100% lah kan? Betul Fahmi ya? Betul. Jadi bermakna tapi sebenarnya pelaksanaannya rendah. Pelaporan 100% sebab subjek yang lapor. Tapi kita nak semua subjek pun buat pelaporan. Barulah jadi pelaksanaannya 100% juga. So kat situ kita harapkanlah di peringkat PBD tuan-puan yang ada sambil-sambil lihat subjek tuan-puan tanyakan juga ataupun tengok-tengokkanlah juga untuk elemen TMK ni. Sebab kita faham sekarang TMK ni ataupun dalam bidang digital lah sekarang ni memang keperluan untuk pelajar menguasai. Dan kita di peringkat kita pun kita faham sekarang ni tentang dasar-dasar yang ada kan. Dasar digital, dasar pendidikan digital. Kan? Tu ada keluar tu dasar pendidikan digital. Di mana murid kena fasih digital, pendidik kompeten digital, budaya kebudayaan digital, pengupayaan info, kandungan digital, rakan strategi. Kalau lihat kepada dasar-dasar ini, di peringkat kita, jabatan dan PPD di bahagian mana kita terlibat? Adakah kita terlibat pada semua sekali? Adakah kita terlibat di sebahagian sahaja? Jadi tuan-tuan boleh tengok di mana peranan tuan yang boleh lihat kepada tentang dasar ini. Murid fasih digital, kalau tengok sini pada guru-guru yang ada lah untuk elemen ini, di sekolah rendah dia masuk pada semua guru-guru. Kerana dia masuk dalam semua subjek ada. Untuk pendidik komputer digital untuk guru-guru. So kat situ peranan juga kita untuk membagi lebih kepada khusus untuk melihat kepada komputernya guru itu. Dan murid budaya kebudayaan digital lebih pada pengurusan lah, pada pembinaan. Dan kalau lihat pada kandungan digital berkualiti, yang ini lebih kepada siapa? Kalau kita lihat, kita pun ada peranan. Tuan-tuan boleh tengok juga. Saya tahu dulu ada apa PPD semua masa zaman COVID hari tu. Kita semua PPD dia minta untuk ada platform untuk semua bahan-bahan itu dikumpulkan.
Kan platform tu. Saya pun dulu masa di Kuantan pun kena buat juga satu platform untuk kumpulkan semua bahan-bahan secara atas talian. So rasanya benda tu sama lagi untuk peringkat sekarang, jabatan direct di bawah di bawah SSTP. Kemudian teras strategik yang committed. So yang ini pun kita pun di peringkat jabatan ni lebih banyak pada Haji Busra ni. Haji Busra banyak yang buat rakan strategik bersama dengan UMP. Dia buat program-program yang lebih kepada kemahiran digital kepada guru, metaverse dan sebagainya lah, banyak juga. Jadi sama-sama juga dengan tuan-puan di Pakatan Daerah pun sama. Kalau ada rakan-rakan strategik yang boleh kita nak tambah kepada teras yang ketiga, teras yang kedua tu, pendidik kompeten digital tu. Jadi pun tak ada masalah kalau kita menyokong dasar pendidikan digital itu. Daripada itu, kita lihat juga kepada KP 2027. Kan KP 2027, kurikulum baru tu, yang itu pun kita faham bahawa kebanyakan sekarang ni memang dah lebih kepada semuanya digital. Di mana subjek-subjek yang sedia ada yang kita akan ubah. Contoh subjek yang kita faham tadi apa? ASK dan subjek RBT. Yang itu pun dah digabungkan dah. Lebih kepada nama pun dah ditukar jadi teknologi dan digital. So semua itu keperluan kalau tengok jadual tu. Encik Fahmi dah paparkan jadual tu. Walaupun bermula 2027, tapi itu kita lihat untuk tahun 1. Kalau lihat jadual yang tahun 1 tu 2025, tahun 1 yang tahun ini, kurikulum 2027 tengok tu, dia akan start pada yang warna biru tu kan. Warna biru tu dia akan start, jadi kohort itu akan berada sampai habis tu 2031 yang kuning tu, itu baru habis. So start 2032 baru dah dia bermula dengan kurikulum yang baru. Jadi benda ni secara berperingkat. Jadi jangan kita rasakan bahawa nanti kalau kita pergi sekolah cikgu cakap, alah dah tak perlu dah ni dan habis lah kita kurikulum baru. Kan? Jadi kurikulum baru itu lambat lagi pada peringkat yang sebenarnya ada lagi sampai 2031. Jadi tengok kohort lah. Tengok kohort. Yang lain-lain tu masih jalan biasa. Sebab tu modul-modul TMK ni dah lengkap lah. Baru ni dah siap lagi yang modul untuk tahap 2. Kan? Untuk guna pakai yang 4, 5, 6 ni. Tahap yang dah ada sekarang ni, tahap 1 ada dah. Jadi setakat mana cikgu-cikgu kita ni, dia sedar tak sedar ada modul-modul ni tu. Itu pun kita kena cuba check lah. Harap-harap tuan-puan semua faham lah untuk subjek yang ada di bidang masing-masing pun kena faham juga bahawa adanya elemen TMK itu untuk kita perkasakan dan kita nak pastikan bahawa kita sebagai yang bidang pengurusan untuk memantau, untuk membantu sama-sama kita untuk memastikan daerah-daerah kita untuk melihat kepada kompetensi yang ada terutama kepada murid kita di bidang digital ini. So itu saja Fahmi. Harap semua dapat bersama-sama untuk membantu peningkatan kepada kecemerlangan pelajar kita. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Suhaidi bin Haji Muhammad Nordin, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit TMK Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, di atas ucapan tersebut. Jadi petang ni secara khusus ni saya akan bagi secara umum je lah berkenaan dengan modul TMK. Untuk makluman, kita dah laksanakan talimat ini setiap tahun bermula pada tahun 2023, 2024 dan ini tahun 2025. Cumanya tahun 2025 ni saya start lewat sikit sebab saya nak tengok macam mana progres di peringkat sekolah tanpa saya bagi taklimat. Mana kita tengok benda tu, sepatutnya kita dah maklum bahawa benda tu rutin. Jadi setakat bulan 7 hari tu memang pelaksanaannya hampir hanya 100 sebuah sekolah sahaja yang buat pelaporan lah. Hampir dalam 400 lebih lagi yang belum buat pelaporan. Jadi saya tunjuk data dia lah. Okey, seterusnya ini adalah barisan yang pegawai unit TMK yang bertanggungjawab dalam penyelesaian unit TMK. Bermula daripada saya sehingga Ketua Penolong Pengarah Haji Muhammad Busra dan Tuan Haji Muhammad Suhaidi, masa yang dinaungi oleh Tuan Pengarah sendirilah.
Okey, objektif pertama untuk modul TMK ni lebih kepada kandungan yang ada dalam PPPM dan juga TPP serta dasar pendidikan digital lah, yang mana yang Tuan Haji sudah dimaklumkan tadi. Tiga teras yang pertama tu memang fokus kepada kita lah. Pertama, murid fasa digital. Kedua, pendidik kompeten digital dan juga budaya kepimpinan. Tiga level, pelajar dan murid, pendidik dan juga pemimpin. Okey. Matlamatnya pertama, biasalah untuk melahirkan murid yang boleh mencipta dan berinovasi serta berkemahiran, berpengalaman dan juga menghayati nilai. Okay, ini adalah surat siaran di mana saya mungkin ada cikgu-cikgu yang tanya kenapa nak buat modul TMK ni kan. Sebenarnya bukan arahan daripada jabatan, bukan arahan daripada BPD, dan ini adalah surat siaran yang dikeluarkan oleh BPK atau KPM sendiri berkenaan dengan pelaksanaan modul TMK selaras dengan KSSR Semakan 2017. Maknanya kalau selagi ada KSSR Semakan 2017 ni, selagi itulah ada modul TMK ni. Dan saya telah buat pemugaran balik surat ni dan saya telah pun keluar surat siaran baru bertarikh 15 Mac 2024 berkenaan dengan pelaksanaan modul TMK tahun lepas lah. Dan tahun ni saya keluar lagi satu surat baru tentang pemakluman tentang modul TMK tahap 2. Sebab tahap 2 modul ni baru keluar hujung tahun lepas lah, yang 7 lagi subjek, yang 3 subjek dah keluar lama dah. Tahap 1 dah keluar 2017 sehinggalah 2020 dia keluarkan 3 sahaja subjek untuk modul di tahap 2, dan tahun lepas dia keluarkan lagi 7 mata pelajaran lah, cukup 10 subjek untuk tahap 1 dan juga tahap 2. Ini secara ringkas lah macam mana keluarnya modul TMK lah. Kalau tengok 2011 kita bermula dengan subjek DST, ada elemen TMK dalam tu. Bermula 2014 dikeluarkan TMK dalam satu subjek dia sendiri bersama dengan RBT, dan 2017 tinggal RBT sahaja di sekolah, TMK dijadikan sebagai elemen merentas kurikulum. Okey, fokus dia adalah fokus kepada semua murid dan juga guru sekolah rendah tahap 1 dan tahap 2 untuk menilai tahap kemahiran ICT pelajar. Subjek yang terlibat ialah subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Kesenian. Sebab apa dia guna kesenian? Sebab masa keluar modul ni, KSSR Semakan dia menggunakan subjek Pendidikan Kesenian. Tapi dalam tu dah sehinggalah elemen seni visual dan juga elemen muzik. Dan juga subjek terlibat PJPK dan juga sejarah. Selain membantu aktiviti PDP secara digital, dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan juga di sekolah kita menyarankan pihak sekolah untuk melantik seorang lah guru penyelaras TMK untuk menjadi pakar rujuk dan juga menyelaras pelaksanaan TMK di peringkat sekolah. Cikgu ataupun guru penyelaras terdiri daripada guru-guru yang berkemahiran ICT lah, sama ada guru ICT, guru maklumat komputer, guru data ataupun mana-mana guru yang mempunyai kemahiran yang boleh dijadikan sebagai pakar rujuk pada cikgu-cikgu lain lah. Okey, ini adalah bahan rujukan yang dikeluarkan oleh BBK. Ada tiga buku lah. Satu, buku panduan pelaksanaan. Ada sebuah sahaja. Modul kemahiran asas dia ada ikut tahun 1, 2, 3. Ada 3 buah buku. Dan modul aplikasi dia ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 ni banyak sikit lah. Kalau tengok buku panduan ni, dalam ni dia menceritakan bagaimana bila nak laksanakannya, siapa yang terlibat, di mana nak laksanakannya dan macam mana nak buat pelaporan dia. Detail lah berkenaan macam mana nak melaksanakan modul TMK. Dalam buku ataupun modul kemahiran asas ni, dia terbahagi pada 3 tahun lah, tahun 1, 2 dan 3. Dia ada menceritakan tentang macam mana kita nak tahu basic. Contohnya, komponen-komponen komputer dia tunjuk gambar-gambar, apa itu tertikus, apa itu monitor, apa itu papan kekunci, dan dia juga ajar basic macam mana kita nak menggunakan aplikasi Microsoft, contohnya Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Paint, asas internet, asas keselamatan siber. Dia fokus kepada tahun 1, 2 dan 3. Okey. Kemudian dia juga keluarkan buku ataupun modul aplikasi tahap 1 dan tahap 2. Untuk tahap 1 ni banyak sikit sebab dia tiap subjek ada mengikut tahun. Contohnya Bahasa Melayu dia ada buku untuk tahun 1 asing, ada untuk tahun 2 asing dan tahun 3 asing. Tapi untuk tahap 2 dia keluar satu buku saja. Dalam buku tu ada terus tahun 4, 5, 6.
Dia hanya keluar buku 4, 5, 7, 8, 9, 10 buah buku lah. Dan untuk tahap 1 ni banyak sikit. Tapi semuanya diberi dalam bentuk soft copy lah di laman web BPK untuk buat turun. Okey, macam mana pelaksanaan dia? Pertama kita ada tiga mode lah. Pertama itu mode murid sahaja, apabila tugasan diberi oleh cikgu dan pelajar boleh menggunakan secara individu lah, sama ada berkumpulan atau individu. Maksudnya kita boleh nampak sini bila sekolah tu ada banyak peranti komputer, mana kita boleh assign ataupun boleh bagi tugasan kepada pelajar seorang satu menggunakan komputer. Apabila mungkin di kekangan peranti, boleh guna mode kedua apabila murid dan guru berkongsi lah ataupun menggunakan aplikasi secara dua hala. Dan apabila mungkin kekurangan lagi peranti, tak ada peranti terus, boleh menggunakan mode 3 iaitu guru sahaja menggunakan TMK dengan LCD dan juga laptop untuk kaedah penerangan, bukan kaedah kemahiran. Sekiranya perlu menggunakan kemahiran, cikgu kena nak kena juga latih pelajar menggunakan peranti, sentuh peranti, nak type ke, nak buat ke. Sebab tu kalau ikut maklumat saya dapat daripada SPM, semua sekolah telah dibekalkan minimum 21 buah peranti ataupun laptop. Ada yang dapat 42 buah dan belum lagi tambah dengan laptop diberikan kepada guru sebanyak 5 buah dan juga laptop atau PC yang sebelum ni yang elok lah. Kalau sekolah kata tak ada peranti, itu tak logik sebab memang sekolah dibekalkan dengan 21 minimum 21 buah laptop yang memang sewa beli. Rosak je boleh buat report, pembekal datang baiki. Dia tak payah tunggu kos untuk baiki. Memang dia bawa sewa beli laptop untuk dibaiki terus oleh Dell lah. Rasanya Dell kot. Okey. Seterusnya komponen TMK. Okey, kalau tengok dalam kemahiran buku lah kemahiran TMK, dia ada 4 komponen lah. 4 komponen 1, 2, 3, 4. 1.1 dia contoh 1.1, 1.2, 1.3. Bila ada 1 depan, maknanya dia lebih kepada pelajar mengemukakan idea maklumat, cari bahan, buat kemahiran dalam menaip ke, menggunakan aplikasi ke. Komponen 2.0 lebih kepada mencari, mengumpul dan juga memproses data yang didapat dalam internet ke dan mana-mana didapat, diproses dan buat analisa. Kalau komponen 3.0 lebih kepada pemikiran computational. Yang ini ada yang menggunakan peranti dan ada juga yang tak gunakan peranti lah. Dan yang kalau jumpa 4.0, dia lebih kepada topik etika dan nilai lah. Dia akan cerita tentang undang-undang ataupun tentang apa yang perlu, etika-etika lah bila menggunakan internet, bila bercakap dengan kawan dalam internet. Dan untuk tahap 2 dia lebih kepada standard kompetensi digital murid lah. Yang ini saya tak dapat detail lagi lah sebab detail dia belum dipublish lagi. Cuma dia dah ambil sedikit-sedikit elemen dalam SKDM ni, dia masukkan dalam modul tahap 2. Dan untuk maklumat, SKDM ni juga adalah satu kita kata standard untuk menilai tahap pencapaian pelajar lah. Kalau dulu, kalau sekarang kita ada Tapir Hero. Mungkin SKDM ni akan menggantikan Tapir Hero lah, yang mungkin akan dilancarkan tahun depan dan akan digunakan pakai pada tahun 2027 lah untuk semua subjek. Okey, seterusnya kalau tengok ni kemahiran ni lah. Mungkin ada yang dah tengok. Kalau tengok kat sini, kalau 1.0 dia lebih kepada kemahiran dia menaip, menyisip kotak teks, menghasilkan reka bentuk digital, menggunakan fitur. Kalau tengok 2.0 dia lebih kepada menggunakan player web, mengumpul, proses, menyimpan maklumat. Kalau 3.0 lebih pada analisa data, mempersembahkan data, menggunakan pendekatan langkah demi langkah. 4.0 lebih kepada menghargai hak cipta, bertoleransi, menerapkan amalan teknologi, menyatakan sumber maklumat. Ini kemahiran yang ada pada tahap 1 lah. Tahap 2 dia menggunakan SKDM. SKDM saya tak boleh nak apa-apa sebab saya tak ada maklumat keseluruhan SKDM. Okey. Seterusnya kaedah pelaksanaannya dilaksanakan oleh semua guru mata pelajaran lah. Macam saya tunjuk tadi, kecuali mata pelajaran yang melibatkan bahasa. Contohnya bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Tamil yang memerlukan buku dalam bahasa tersebutlah. Sebab modul yang dikeluarkan semua dalam bahasa Melayu. Okay, tak ada bahasa tersebutlah. Jadi subjek
Lain semua ada kecuali subjek-subjek tersebut dan juga subjek RBT. Sebab apa subjek RBT tak ada? Sebab semua elemen-elemen kemahiran TMK tadi ada dalam subjek RBT. RBT ada pengaturcaraan, dia ada belajar Scratch, dia ada menggunakan komputer. Jadi kita tak libatkanlah modul TMK dalam untuk RBT. Dilaksanakan pada waktu PDP yang sama, tak ada tambahan, tak ada pengasingan, dia waktu PDP yang sama, subjek yang sama. Cumanya ada perubahan daripada segi aktiviti tersebut lah. Saya bagi contoh yang mudah, bahasa Melayu. Okey, contohnya dia punya objektif lah pelajar dapat membina 5 ayat. Mudahlah. Kalau manual dulu kita hanya minta pelajar tulis dalam buku latihan buat 5 ayat. Okey, untuk modul TMK ni cikgu kena olah sikit, tukar aktiviti tersebut kepada digital. Maknanya macam mana kita nak buat 5 ayat dalam komputer. Maknanya kita buat aktiviti murid membina 5 ayat menggunakan perisian Microsoft Word contohnya. Jadi banyak pelajar kena buat type ayat lah dalam Microsoft Word sebanyak 5 ayat. Lepas yang hantar ataupun simpan ataupun cikgu tengoklah, semak sendiri. Itu kaedah macam mana menggunakan classroom ke, menggunakan apa-apa aplikasi boleh. Asalkan dia kena dengan kemahiran TMK tadilah, menaik dan menyunting teks. Seterusnya instrumen pentafsiran, setiap modul dia ada instrumen dia. Macam mana kita nak tafsir, tapi dia tak adalah sama macam PBD. Tak 1 sampai tak 6, dia lebih kepada menguasai, tak menguasai sahaja secara keseluruhan. Dia tidak detail seorang-seorang. Jadi dia punya RPH pun tak perlu tambah, tak perlu asingkan lah. Dia boleh guna RPH yang sama yang di sekolah lah. Boleh dilaksanakan di mana-mana sahaja, sama ada di mama komputer, di bilik darjah atau bilik khas lah. Bergantung kepada keperluan lah. Kalau perlu pelajar menggunakan macam tadi kemahiran menaik, maknanya pelajar kena ada komputer depan dia ataupun kena laptop depan dia, sama ada dibawa ke kelas atau pelajar tersebut pergi ke makam komputer. Okey, ini cara ataupun tata alur pelaksanaannya. Pertama sekali bila cikgu nak melaksanakan modul TMK, cikgu kena tengok dulu, buka modul TMK, tengok kemahiran apa yang ada dalam subjek dia. Macam tadi saya beri contoh bahasa Melayu tadilah. Dia buka bahasa Melayu, dalam subjek bahasa Melayu, kemahiran yang ada dalam bahasa Melayu ialah pelajar memilih belajar menaik dan menyunting teks. Jadi kena cari topik apa yang sesuai dalam bahasa Melayu untuk buat latihan tersebut, aktiviti tersebut, menaik teks. Jadi lebih kepada contoh tadi lah, minat ayat boleh lah. Tapi kalau macam objektif dia ataupun SK dia pelajar dapat meluahkan melalui lisan, tak kenalah dengan aktiviti tadi, tak kenalah dengan elemen kemahiran TMK tadi, menaik. So kena cari topik lain. Bila dah ada, boleh nak laksanakan, tengok pula ada pelajar tersebut menguasai tak kemahiran menaik. Sekiranya pelajar menguasai, boleh menaik. Sebelum kita dah tengok pelajar boleh menaik, boleh terus laksanakan modul aplikasi. Tapi sekiranya pelajar tersebut lemah, memang tak ada kemahiran langsung nak gunakan komputer, tak erti nak naik, tak guna erti komputer, so cikgu kena buka dulu modul kemahiran asas, ajar dulu pelajar. Ajar macam mana itu terpulang, sama ada nak buat aktiviti lain, aktiviti khas untuk ajar berkenaan komputer, atau boleh buat di awal PDP. Ambil masa sikit PDP, ajar sikit kemahiran asas, baru sambung dengan aktiviti. Kalau tak selesai, boleh buat lagi untuk topik lain. Tak perlu ulang yang sama, tapi ulang kemahiran sahaja. Topik dan juga SKSP boleh ulang balik. Boleh tukar yang lain. Kemahiran TMK tu je boleh ulang, boleh guna yang sama. Contohnya hari ni buat menaik 5 ayat, besok buat menaik pula pantun ke, boleh. Kemahiran dia sama, menaik dan menyunting teks. Okey, lepas tu boleh laksanakan, bila pelajar dah selesai dan mahir, boleh laksanakan modul TMK, modul aplikasi lah, dan buat sikit laporan. Laporan tu laporan dalam RPS je. Kita nak tengok ada aktiviti tu sesuai dengan kemahiran TMK yang dinyatakan, dan juga lapor sedikit dalam satu Google Form lah untuk dashboard TMK ni, faham? Yang itu kita boleh tengok lah di peringkat JPN dan juga PPD, boleh tengok sekolah mana yang telah buat laporan, sekolah mana yang tak pernah buat laporan. Okey, nanti saya tunjuk dashboard dia. Okey, ni ialah laporan dalam bentuk RPH cikgu lah. RPH pertama ni contoh dia tunjuk
bidang dia tulis pentingkan kebersihan dan kesihatan, tapi dia dah buat. So RPS ni, so dia tambah sikit je kat atas tu, penerapan kemahiran TMK 1.1, menaip dan memilih atau menyunting teks. Dia punya aktiviti ialah mengaplikasikan kemahiran TMK, menaip ayat dalam perisian PowerPoint yang dengan baik. Maknanya relevan lah, berkaitan lah. Yang ni menaip kemahiran dia, dan aktiviti dia menaip ayat. Okey, sesuai lah. Lepas tu dia punya refleksi guna yang sama je, menguasai tak menguasai, tak perlu buat RPS asing lah. Okey, seterusnya ini adalah pautan lah, kita kata dashboard Negeri Pahang. Dekat sini ada paparan slide yang saya gunakan, dan juga ada bilangan ataupun analisa laporan PDP guru dan juga analisa laporan aktiviti JPN. Contohnya PPD ataupun JPN pergi memantau sekolah untuk apa-apa saja tujuan, boleh juga selit untuk tengok TMK lah. Kita ada instrumen di kita, dan kita ada Google Form kita lah untuk tuan-tuan dan puan-puan buat lapor sikit. Lapor sikit maknanya kita tahu sekolah ni dah ada pemantauan daripada PPD, ada daripada JPN, tu tengok subjek lah. Contoh mungkin cikgu pergi sains untuk tengok STEM contohlah. Tuan-tuan dan puan-puan pergi tengok STEM di sekolah berkaitan dengan sains kan. Jadi sambil-sambil tu boleh tanyakan berkenaan dengan mutu TMK. Macam mana modul TMK di sekolah berkenaan dengan subjek sains. Tengok respon cikgu macam mana. Kalau cikgu cakap, oh modul TMK tu apa? Mungkin dia tak dapat maklumat lah tu, sebab kita dah buat taklimat modul TMK dah 3 tahun dah. Mungkin cikgu baru posting. Mungkin. Okey, seterusnya. Ini analisa yang saya tunjuk ni 31 Disember 2024, berakhir hujung tahun 2024 lah. Sekolah yang terlibat dengan modul TMK ialah 546 buah sekolah, termasuk sekolah menengah sekali lah, yang ada sekolah yang ada sekolah rendah dalam sekolah tersebut. Dan untuk data berakhir pada 31 Julai, kita dapat laporan PDP hanya 781 laporan yang melibatkan 108 buah sekolah sahaja. Maknanya tak sampai separuh sekolah yang buat laporan. Sebab tu saya kata tahun ni saya nak tengok dulu macam mana pelaksanaan dia. Adakah ada sekolah yang masih dah senyap pula Fahmi punya ni. Sorry putus. Line tak tu. Dengar tak? Boleh tak? Okey dengar. Okey. So untuk tahun ni kita sambung dengan taklimat yang sama. Bagi tadi saya dah buat taklimat kepada guru besar, saya dah buat taklimat kepada GPK 1 dan juga penyelaras pagi tadi. Dan minggu depan kita akan mula dengan taklimat kepada ketua panitia sahajalah. Kita ambil masa dalam sejam ke 2 jam gitulah. Tapi bukan saya yang bagi taklimat, tapi JU lah. JU daripada setiap daerah mengikut subjek lah. Kita dah bagi subjek daerah mana, subjek mana. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah join sekali taklimat tersebut yang akan disampaikan oleh JU daerah. Dan semua taklimat tersebut akan dirakam lah, dan dia akan putus pula dah. Sekejap line.
Okey. Maaf tuan-tuan dan puan. Terputus line tadi. Okay, kita sambung sikit sekejap, saya share balik skrin. Okey, ini analisa lah untuk tahun lepas dan juga tahun ni lah setakat ni. Tapi tak apa, jangan risau, kita boleh ada dalam 3-4 bulan lagi lah untuk selesaikan ni. Untuk makluman tahun lepas, data baca apabila ada satu je laporan yang diterima dalam sistem, terus nama sekolah hilang lah. Macam contoh saya tunjuk bawah ni, Sekolah Kebangsaan SJK Tamil, Kuala Terla, Ladang Gali, Padang Pia. Dia buat satu je laporan dia tahun lepas. Daripada banyak cikgu dia, berpuluh-puluh cikgu dia, satu je laporan daripada seorang cikgu, terus nama dia hilang lah. Tapi sebab tu yang KPPK tadi cakap, pelaksanaan 100%, tapi masih lagi di tahap yang rendah lah. Okay, boleh? Okay, tapi tak apa. Tahun ni kita harap tak adalah berlaku macam ni, satu mata-mata untuk hilangkan nama. Okey, ini yang setakat ni lah, yang 2025 setakat bulan Julai, 108 buah sekolah yang terlibat. Ada lagi bukan 438 buah sekolah yang belum ada pelaporan lah daripada 546 buah sekolah. Okey, ni yang tadilah sampai bila modul TMK dilaksanakan 2031 lah sekali. Tapi untuk makluman, kurikulum 2007 ni pun memang akan ada elemen-elemen TMK dalam bentuk lain lah, yang dipanggil SKDM tadi. Tapi saya tak tahu macam mana bentuknya, nanti akan dimaklumkan kemudian lah kot. Okey, inisiatif cikgu yang saya buat tahun lepas. Saya sediakan template pelaporan. Maknanya cikgu-cikgu buat laporan, cikgu isi dalam Excel, cikgu tanda seorang-seorang. Pelajar ni lulus menguasai tak menguasai. Tapi tahun ni saya tak wajibkan. Maknanya kalau cikgu nak guna, boleh guna. Kalau tak nak guna pun tak apa. Yang penting ialah laporan di dashboard tu. Laporan keseluruhan tersebut. Sekali PDP satu laporan. Satu PDP satu laporan lah. Kalau cikgu tu ajar 10 subjek, 10 PDP dan 10 laporan lah. Kita juga ada sediakan sijil pencapaian dan juga kita ada juga bercarangan untuk program-program City untuk dilaksanakan di sekolah lah sekiranya perlu. Okey, seterusnya ialah perancangan KPM dan juga GPM. Di peringkat GPM dalam perancangan untuk membuat bengkel pementapan untuk modul TMK untuk semua subjek bersama dengan Ketua Panitia, dan juga akan ada anugerah amalan terbaik aplikasi modul TMK dalam PDP yang akan dikendalikan oleh KPM mengikut peringkat lah mulai tahun depan kalau tak salah saya lah. Jadi dia ada peringkat lah, siapa terbaik di peringkat daerah hantar ke jabatan akan cari yang terbaik di peringkat jabatan dan akan hantar ke kebangsaan dan akan cari yang terbaik di peringkat kebangsaan lah. Okey, seterusnya ini adalah jadual-jadual perancangan saya bersama dengan jurulatih daerah yang akan buat taklimat kepada semua guru-guru di sekolah ataupun ketua panitia. Detail yang inilah. Okey, bermula daripada Isnin ke depan. Kita start dengan matematik. 10 pagi masa ni diberikan oleh JU lah. JU bagi masa ni saja dia free untuk buat taklimat. Okey, memang masa daripada JU. Taklimat ni disampaikan oleh JU sendirilah. Sampailah 30 hari bulan September. Subjek seni visual. Dan semua taklimat ni akan dirakamkan dan saya akan letak kat dashboard lah. Okey. Itu saja taklimat daripada saya. Saya tunjuk sikit dashboard TMK. Okey, ini adalah dashboard TMK. Dekat depan ni akan ada paparan macam ni lah. Dekat depan ni kalau klik dekat sini, saya belum link lah. Klik kat sini akan keluar slide saya guna tadi. Yang kedua ada bahan rujukan. Atas ni adalah surat-surat punca kuasa. Okey, bawah ni adalah panduan pelaksanaan ni, buku panduan boleh buka dekat sini. Boleh tengoklah secara soft copy dia punya modul dia lebih kurang 100 muka surat. Okey, seterusnya ada modul aplikasi asas lah. Yang ini contoh saya buka yang tahun 1.
Okey. Dia adalah bahagian-bahagian dia. Okey, contohnya komputer pertama saya. Ini sesuai untuk tahun 1. Boleh dilaksanakan semasa transisi pun boleh. Ambil sikit masa untuk perkenalkan peralatan ICT. Okey, dekat sini ada cerita. Contoh saya tunjuk saya tunjuk sikit. Dia tunjuk bahagian-bahagian komputer. Ini pemacu. Mungkin di peringkat sekolah ada lagi komputer-komputer lama kan. Mungkin pelajar tak kenal pun apa itu USB, apa itu tertikus, pembesar suara. Perkenalkan dengan alat-alatan ni. Okey. Seterusnya kita ada modul-modul lain lah. Modul aplikasi daripada tahun 1, 2, 3. Lain-lain dan juga untuk tahap 2 satu buku untuk semua tahun lah. Contoh saya buka matematik. Dalam ni, ini dalam modul dia. Modul matematik tahap 2. Dalam ni dah bagi dah. Mengikut tahun. Tahun 4 ada unit 1 dan unit 2. Tahun 5, unit 3, 4, 5, 6. Tahun 6, unit 7. Kalau tengok topik dekat sini lah. Unit 1 fokus kepada data. Unit 2 automat pengumpulan data. Unit 3 pengumpulan data. Unit 4 carta pi. Tengok tahun yang terlibat. Dalam ni dah detail. Dia ada SP. Dia ada kemahiran TMK 17, 110 dan 42. Dia ada objektif pembelajaran. Dia ada terus pengetahuan pelajar sedia ada. Pelajar boleh tak membina fotograf? Pelajar boleh tak pelajar boleh tak menaik? Kalau tak boleh ni maknanya kena buka balik buku modul kemahiran asas supaya pelajar mahir dulu baru boleh buat modul aplikasi ni lah. Dalam tu ada aktiviti dia. Dia tunjuk detail macam mana nak laksanakan lah. Lepas tu belakang sekali setiap topik dia akan ada lembaran kerja bersama dengan ni dia punya pentaksiran dia lah. Murid boleh membina fotograf. Ya atau tidak? Maknanya menguasai tak menguasai lah. Ini kalau dulu memang dia nak seorang satu pelaporan. Tapi tahun ni tak apalah kita buat secara umum melalui refleksi tu je. Berapa orang yang menguasai, berapa orang yang tak menguasai. Lepas tu dia akan masuk topik barulah. Topik kedua sampailah habis. Okey. Ada soalan tadi ni. Dengan pelaksanaan modul TMK bermaksud kita boleh mendapatkan data murid mengikut tahun menguasai dan tidak. Tak. Dalam dashboard yang saya buat ni saya tak ada pun data menguasai tak menguasai. Saya nak data cikgu laksana ke tak laksana je. Sebab data menguasai tak menguasai tu disimpan oleh pihak sekolah sendiri dalam buku RPHD. Kita tak kutip. Sebab kalau nak kutip banyak. Sebab seorang cikgu katakanlah ada 3 subjek, lepas tu 3 kelas. Lepas tu 3 kelas, lepas tu macam dia dah jadi macam PBD pula kan. Nak laporkan setiap seorang. Pelajar ni berapa TP dia. Dia jadi macam terlalu banyak dah lah isi PBD lagi kan. So untuk TMK saya tak kutip data. Cuma kita nak budayakan dia je. Kita tak fokus kepada kemahiran. Sebab dari pihak PPK pun dia tidak mengeluarkan sebarang aplikasi atau sebarang permohonan untuk minta data menguasai tak menguasai tak. Kita hanya nak membudayakan je lah. Okey Cik Nazah. Okey. Seterusnya dekat sini ada buku panduan, video panduan lah. Video-video tahun lepas dan tahun ni saya akan masuk kat sini untuk panduan taklimat macam taklimat hari ni pun saya akan masuk dalam ni. Lepas tu bengkel PDP. Yang ini ialah bengkel yang saya buat tadi lah. Bersama dengan Ketua Panitia nanti bila dah siap saya akan rakam, saya akan download buat satu pautan di sinilah. Contohnya cikgu matematik ke nak tengok, dia akan buka sini tengok apa yang ada dalam modul dia. Okey, untuk laporan PDP yang ini yang cikgu kena buat pelaporan sekali je. Bila cikgu dah selesai PDP dia, cikgu buat pelaporan, klik dekat sini je Google Form ni. Dekat sini kita boleh nampak terus sekolah mana, subjek apa yang terlibat. Kalau saya buka yang tahun ni lah ni, akhir 2025. Setakat ni sekolah paling banyak buat pelaporan ialah SJKC Sungai Lui. SJKC Sungai Lui dan juga daerah paling banyak Temeloh lah 291 laporan. Yang ni boleh nampak terus cikgu ni guna mod apa. Dan subjek apa yang terlibat, berapa orang pelajar dalam kelas dia.
bila dia buat PDP tersebut dan ada gambar sikit lah. Gambar ni tak mandatory. Ada yang cikgu lapor tak masuk gambar pun tak apa. Ada yang masuk gambar. Kita nampaklah dari situ pelaksanaan dia kan. Okey, seterusnya analisa pelaporan ni ialah analisa keciciran lah. Maknanya kita tengok sekolah mana yang tak buat pelaporan. Kalau kita tengok tahun 2025 ni paling banyak sekali, tadilah Sungai Loi. Tahun 2024 paling banyak sekali sekolah SK Payipulai. Tahun 2023 paling banyak sekali SKJC Kerayong. So kalau jumlah 3 tahun tu paling banyak sekali SJKC Kerayong lah. 214 laporan. Setiap tahun ada laporan lah. Kalau tengok pada sikit sekali, inilah antara sekolah. Tahun ni belum ada laporan. Tahun lepas hanya satu saja pelaporan dia. Ni semua satu ni. 1, 2. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka sini tengok PPD masing-masing. Contoh saya buka PPD Bentong, dia akan keluar lah. Berapa, ada 29 buah sekolah lagi yang belum pernah buat laporan. 10 sekolah dah buat laporan. Tapi dia buat satu lah. 1, 2. Ni yang 34 SJKC Mancis. Okey, seterusnya laporan aktiviti. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ataupun saya beritahu kepada penyelaras atau cikgu, sekiranya dia buat mesyuarat berkenaan dengan modul TMK, taklimat modul TMK ataupun bengkel modul TMK di sekolah, ataupun khidmat bantu daripada PPD ataupun JPN ataupun guru besar sendiri buat pencerapan ke, boleh masuk dekat sini sebagai laporan aktiviti lah di peringkat sekolah dan juga PPD. Mari kita nampak dari sini berapa banyaklah pelaporan yang telah dilaksanakan lah. Dan seterusnya maklum balas ni lebih kepada pertanyaan lah. Kalau cikgu-cikgu ada tanya, saya akan terus jawab di sini. Okey. Itu secara ringkasnya untuk modul TMK. Sebab kalau tengok mungkin ada di peringkat pegawai di PPD dan JPM mungkin baru pertama kali dapat maklumat ni, dan mungkin ada yang memang dah tahu dah, memang dah ada modul TMK. So kita lebih kepada pembugaran balik lah. So setakat ni itu sajalah maklumat dan juga taklimat daripada saya berkenaan dengan modul TMK. Semoga dapat sedikit gambaran apa yang berlaku di sekolah lah tentang modul TMK. Okey, dia lebih kepada penggunaan kemahiran lah. Kalau dulu ada cikgu cakap kalau buka laptop dengan LCD dah kira modul TMK lah. Tapi tak tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya buka laptop dan LCD tu memang kita kata guna peralatan ICT, tapi dia tidak menggunakan modul TMK. Dia definisi menggunakan modul TMK bila dia buka modul, dia menggunakan kemahiran yang ada dalam modul tersebut. Dan dia tahu, okey, ini saya nak buat kemahiran pelajar menaip. Okey, maknanya itu dah tercapai lah hasrat untuk modul TMK. Bukan sekadar menggunakan alatan ICT lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sebab sekarang ni mungkin ada kekangan sikit lah. Kekangan di peringkat sekolah apabila laptop yang dibekalkan kepada sekolah tak boleh buka Microsoft Office. Tak boleh buka sembarang aplikasi Microsoft. Microsoft Office ke Microsoft PowerPoint tak boleh guna di laptop yang sekolah dapat tu. Sebab dia lebih kepada atas talian punya software. Jadi dibekalkan Microsoft LibreOffice. Tapi kita bagi cadangan lah untuk taklimat bersama dengan Ketua Penelitian nanti. Kita akan beri beberapa cadangan sekiranya tak dapat guna aplikasi ni, boleh guna aplikasi ni. Contoh Microsoft PowerPoint. Tak dapat guna aplikasi tersebut, cikgu-cikgu boleh guna aplikasi Google Slide. Ataupun tak dapat guna Google Slide, boleh guna Canva. Sebab untuk modul tahap 2, dia ada juga topik yang menggunakan AI Canva. Masuk prompt, keluar gambar tersebut masuk ke dalam Canva untuk presentation. Dia ada detail dalam modul lah. Okay. So, di peringkat saya sendiri, hanya dapat memantau PPD atau PDP cikgu melalui dashboard ni lah. Hanya satu laporan sahaja untuk setiap PDP. Kita tak nak cikgu buat, memang kalau ikutkan dalam buku, ada buku modul, contoh buku modul pendidikan Islam, dia ada satu je RPH tu dan satu je kemahiran.
Bila dah buat tu kita selesai lah kan. Tapi sebenarnya kita tak nak lah macam tu. Kita nak kalau boleh di peringkat sekolah budayakan dia. Carilah kalau dah selesai dah bahagian dia, mungkin dia nak pelajar minat kan menggunakan ICT ataupun TMK, carilah kemahiran-kemahiran yang ada dalam modul lain, mungkin boleh diterapkan juga dalam subjek tersebut lah. Okay, kita tak nak jadi macam buat sekali okay, dah selesai dah, tak nak buat dah TMK. Kita kalau boleh budayakan dia. Kalau buatlah PDP kemudian, buat laporan sekali lagi. At least dia boleh meningkatkan sikit lah rating ataupun jumlah pelaksanaan PDP modul TMK ni. Sebab dashboard ni juga dikongsikan kepada pihak BPK lah. Dia nak tengok sejauh mana pelaksanaan modul TMK di peringkat negeri. Okay. So daripada saya, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama-sama dan meluangkan sikit masa untuk diberi taklimat tentang modul TMK. Sekiranya tuan-tuan ada maklumat ataupun pertanyaan, boleh terus hubungi saya lah. Dan kita pun ada satu grup Telegram bersama dengan semua cikgu-cikgu yang terlibat dengan PDP TMK. Ada Telegram dia lah. Nah, saya ada share juga di Telegram tersebut dekat dashboard ni. Dekat bawah ni Telegram modul TMK. Okay. So kalau tak ada pertanyaan, saya rasa saya stop sini sebab 3.30 nanti akan ada taklimat bersama dengan unit TVET berkenaan dengan saya lupa tadi. Jadi itu sahaja daripada saya. Ada sebarang pertanyaan ke? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, kita stop sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah, di Jabatan Pendidikan Negeri Pahang kerana sudi meluangkan masa untuk bersama saya dalam taklimat pelaksanaan pemantapan modul TMK. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.